Abang boleh saya rakam Okey. Okey, Abang dah download di mana Honda Racing? Okey, Belum ada buat apa-apa lagi. Okey, abang boleh download dia punya apps dulu. Boleh. Kejap aja. Tadi sebab saya akan tolong abang connect dia punya Bluetooth. Sebab motor ni dia datang dengan Bluetooth. Abang ada kejam masa? Tak ada ya? Ya. Okey, baik. Nanti kalau apa-apa tak faham, saya datang singgah sini je lah. Boleh. Nak tanya apa-apa. Datang aja, bang. Okey, sini dia ada navigation. Okey, contoh kalau kita nak pergi pekan lah, contoh saya search pekan dekat sini. Okey, start navigation kan. Lepas start, okey nampak abang. Sini dia akan loading. Jadi yang map ini dia cuma tunjuk okey contoh depan Dia tak keluar map tapi dia bukan keluar full map, dia keluar ini arrow saja. Faham? Dia akan tunjuklah okey depan 100 meter belok kiri ke macam ni. Okey contoh abang nak off kan. Nampak dia ada pangkah dengan ini. Okey. Okey tekan ini. Left, kiri. Oh ni Abang tekan dia ke kiri, pangkah kan. Okey tekan lagi kiri, kanan. Kalau nak tamat tu tekan kanan. Dah tamat dah. Jadi abang tak perlu keluarkan handphone, tekan handphone tak. Sini dia ada music. Jadi fungsi music tu abang kena beli dia punya mic lah. Bluetooth mic, abang connect Bluetooth. Jadi fungsi ini contoh kalau abang tengah dengar music, sini dia abang boleh skipkan dia punya music dekat sini. Tekan ini aja. Kita guna itu je lah. Yes, guna ini, tekan. Oh ni cepat pada dah kena Bluetooth lah. Jadi abang tak perlu keluarkan handphone. Contoh abang tak suka music tu, abang nak skip, tekan ni je. Dan sekarang ni saya tutupkan Bluetooth. Abang boleh simpan dulu. Jadi motor ni dia datang dengan 2 kunci. Okey, sini dia ada 3 fungsi. Satu O, satu seat view, satu I. Ada 3 lah. 1, 2, 3. O maksudnya off. Nampak dia tak boleh pulas sebab tadi dia dah lock dah. Okey, kalau kita nak pulas sini, kita tekan sekali. Ada lampu biru dekat sini baru kita boleh pulas. Ini lepas kita pulas dekat sini, kita nak buka minyak, buka seat, tekan ini. Buka. Kalau sekarang ni kita nak startkan engine dia, pulas sampai I. Nampak dia dah nyala dah dia punya dashboard tu. Tunggu kejap. Kalau abang nak start dia motor, abang kena tekan brake kiri, tekan kuat sikit Double stand. Tak apa double stand. double stand boleh. Kalau stand stand tepi tak boleh. Abang cuba lepaskan tongkat. Mati. Ini safety ya. Ini traction control. Okey, apa traction control? Traction control maksudnya kalau motor ni dia langgar air, motor ni dia akan kurangkan kelajuan dia secara automatik. Ini safety. Ini betul, ini safety. Jadi ini setting. Kita boleh tekan setting ini, tekan kanan. Okey, bawah. Okey, ada setting. Satu contoh, main setting dia. Display type. Okey, display sini kita boleh pilih dashboard apa yang kita minat. Contoh kalau abang minat bar, kita keluar, dia akan keluar bar. Jadi abang boleh pilih nanti kemudian tu abang boleh. Setting tu dia semua boleh tengok dekat sini. Dia simple je setting tu. Dapat dia punya minyak. Kalau abang nak tengok range berapa tinggal lagi, semua boleh tengok dekat sini. Windshield auto. Automatic. Kalau kita nak offkan engine, sini pun boleh off. Nampak? Jadi kalau kita off engine, kita pastikan abang pulas sini. Kalau tak ada bateri dia akan kong Apa tu? Habis kong. Jadi ini kalau abang parking kena pastikan dia off. Kalau tak ada dia masa skill tu dia mati lah. Yes. Abang boleh dengar bunyi ni titik baru dia off. Ini boleh lock handle. Kalau nak lock handle abang kena pusing habis dulu. Tekan lama. Nampak dia dah lock dah. Tu lambang lock. Jadi dia ada 2 button. Satu atas, satu bawah. Atas ni dia alarm. Okey, saya kalau nak on alarm, tekan sekali. Abang dengar bunyi lah. Maksudnya alarm dah hidup. Jadi saya kalau nak offkan alarm, tadi bawah punya saya kena tekan lama sampai warna merah. Nampak? Okey, abang cuba tekan di mana switch pulas. Dia tak ada respon. Okey, jadi apa maksud ini? Ini sekarang ni saya dah off shutdownkan dia punya sistem dah. Walaupun kita ada kunci. Safety macam kita tinggal motor ke apa. Yes. Tadi kalau kita nak on balik sampai warna hijau. Okey, abang cuba tekan pulas. Yes. Okey dah. Okey, maintenance dia 1000. First service 1000. Jadi apa yang kita buat 1000 ni kita akan buat dia punya minyak hitam dengan minyak gear. Biasa untuk skuter dia punya basic maintenance tu minyak hitam dengan minyak gear lah. Selain daripada minyak hitam, minyak gear, apa yang kita perlu maintain? Dia punya CVT bang ni. Okey, jadi CVT tu biasa kita dalam 8, 9, 10 ribu baru kita buat CVT. Jadi saya punya budak service advisor dia akan cadang lah. Okey, apa yang CVT kita buat? Kita buat dia punya, kita akan check dia punya 3 barang. Roller, belting dengan piston. Okay, contoh kalau abang servis macam tu aja, kita tak ada tukar, upah saja bayar. Okay, saya tolak motor ke depan dulu kan. Boleh. Thank you bang. Terima kasih ya. Okay. Terima kasih bang. Assalamualaikum.